warahmatullahi wabarakatuh. Kak Isha, wow lagu. Lepas tu lagu pun mati. Okay, baik guys. Malam ni kita punya sedikit kupasan on jobs. Dan macam yang you all tahu, saya ni tak pernah, bukanlah tak pernah, jaranglah interested nak entry waktu news. Okay, jadi malam ni bukan session nak ajak you all entry. Saya takkan berani merisikokan akaun you all. Okay, you have to decide nak ambil risk ke tak. Tapi cadangan saya kalau nak entry, pastikan guna peluru. Itu satu. Yang kedua, sebaiknya tak payah entry lah. Okay. Because news, kita semua sedia maklum, news ni adalah satu benda yang sangat-sangat unpredictable. Okay. Kita tak tahu kalau kita buy sekarang adakah dia terus naik, ataupun dia nak turun ambil order dulu ke, ataupun dia naik dan dia turun balik ke. So, saya tahu semua orang dah aware lah tentang situasi news tu. Okay. Jadi kenapa kita adakan sesi malam ni? Ini untuk kita belajar lah. Kalau kata jadi news, macam mana seorang trader berfikir. Okay. Macam mana kita sebagai trader perlu fikir untuk buat keputusan. Itu matlamat utama kita. Bukan nak bagi entry, bukan nak suruh korang entry. Macam mana sebagai trader kita nak buat keputusan untuk menghadapi news. Kita kena faham, ada masa news ni kita nampak something dengan jelas. Ada masa kita tak nampak apa-apa. Kita kena faham situasi itu. Okay? So, bila kita faham tentang situasi itu, maka kita tahu. When it comes to news, ada news kita boleh ambil. Ada news yang kita abaikan je lah. Kenapa kita nak riskkan akaun kita, betul tak? Elok-elok katalah kita dah profit $90, $150, $300. Tapi sebabkan ni sekali mata hilang semua tu. Okay, so kena faham kita punya way of thinking lah. Kalau kata siapa nak ambil risk, pastikan guna akaun perang ataupun guna peluru. Tapi kalau nak ambil risk ikut akaun utama pun terpulang lah, risk masing-masing. Saya tak alam, cuma saya nasihatkan. Kalau tak nak, kalau the best is tak payah ambil lah. Baik, tunggu esok pagi nampak solid buy, entry tenang-tenang, betul tak? Jagi yang malam ni elok-elok dah profit, hilang balik profit tu. Okay guys, jadi jom kita mulakan. Baik, dalam situasi sekarang kalau you all perasan, gold pada time frame H1 dia pun betul tak dominan. Sebab tadi saya perasan ada orang kata ada dominan H1. Okay, H1 dia tak menjadi dominan. So bila H1 tak jadi dominan, bermakna belum sell lah. Waalaikumsalam Kak Ayu, Azlin. Okay, H1 tak ada dominant sell, bermakna buyer memang masih memegang pasaran lah untuk gold. Okay, dominan yang tak solid, yes. Dia jadi macam ni. Okay, kalau macam ni betul, dia dom. Tapi dia dominan biasa, dia bukan solid sell. Okay, katalah kita pandang ni sebagai dominan, contoh betul Pak An, sorry saya tak perasan tadi. Katalah kita pandang ni sebagai dominan, kalau kita ambil satu Fibonacci, dia akan ending kat sini. Ini adalah zone yang saya target. Kalau kata price turun kat sini, saya akan ambil risk untuk buy. Okay. So, setepatnya dekat mana? Kita mark dulu zone ni dekat sini. Okay. Area 2742 lah yang saya cakap tadi. Kalau ikut dia punya Fibo ni 2741.27. Okay. Tapi tak apalah. Dan ini H1. H1 ni kalau kita tanda ni lah dominan ni. Okay, ini ada dominan Candle kuning dimakan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 makan. Okay, so jadilah dominan. Kalau kita pergi kepada M15, zone H1 tadi tu kita boleh mark as well, precisekan dia. Kita kecilkan dia dengan ada satu engulfing kat sini. Ni ada satu engulfing, dia dah pecahkan halangan, maka dia jadi solid buy. So kita boleh tunggu kat sini lah. Okay, itu adalah hujah yang pertama. Hujah yang kedua, di kawasan ini juga terletaknya action range. Okay, action range terletak dekat blending kat sini. So, blending ni betul-betul hujung Fibo. Bermakna kalau kita ambil risk, contohlah katalah kita nak ambil risk based on risk 50 pips. Okay, kita start entry di sini kalau price turun ataupun kita PO ke turun ataupun kita instant ke apa, 50 pips bermakna apabila price sampai ke level ni, kita akan MC. Peluru kita akan mati. Okay. Tapi kita tak adalah ambil risk buy kat sini.
Kalau dia nak naik terus, tak apalah, biar dia naik. It's okay. Kalau dia naik terus pun saya happy. Sebab at least apa yang kita fokus tu jadi. Tapi kalau kata dia nak spike dulu ke bawah, kalau dia nak spike ke bawah ni pun berapa pips dia boleh pergi? Tak jauh pun, dalam 100 pips. Boleh je dia nak spike. Ni pun ada solid buy. Okay, kat sini ada solid buy, dah terbentuk solid buy. So, banyak je zone. Tapi kalau tanya saya sebabkan news, sebabkan ada news, kita kena expect the unexpected. Maksudnya apa? Kalau dia turun sampai ke sini, sinilah tempat kita akan buy. Kita akan ambil risk kat sini. Kalau dia tak turun, dia terus naik, tak apalah. Yang penting kita tak rugi. Ataupun kalau siapa rasa macam okeylah nak ambil risk sikit-sikit. Contoh, kat sini dia nak entry 1-2 layer. Lot kecil je. Kalau price spike ke bawah, dia akan ambil lagi entry. Itu pun boleh juga. So, ikut you punya plan. Based on kita punya perbincangan. Tak ada masalah. Okay? Tapi kalau tanya saya, jangan ambil risk lah. Tunggulah kat bawah ni. Benda dia simple je. Kalau dia sampai, kita ada rezeki. Kalau dia terus naik, tak ada rezeki lah. Dia macam tu je. Okay? So, kalau saya tengok balik, macam biasa guys, saya dah cakap bila ada news, kita akan perhatikan solid SLS lah. SLS tu apa pula? Pening dah korang. Sebelum ni dah pening dengan double breakout. Kali ni pening dengan SLS pula. SLS ni kita panggil dia Swift Liquidity Setup. Okay? Swift Liquidity Setup commonly terjadi sewaktu adanya news. Okay? Macam mana rupa setup dia? Rupa setup dia macam ni. Dia membuat demand. Dekat sini dia membuat solid buy. Okay? Dia adalah gabungan solid buy dengan demand. Solid buy dengan demand. Ini adalah Swift Liquidity Setup. So, entry-nya kat mana? Entry-nya kita akan entry pada kawasan demand. Solid buy ni kita takkan entry. Jadi contoh M15. Saya ingat gambar apa tadi? Ingat siapa kepala lonjong sangat ni? Punya kepala lutut. Macam lonjong betul kepala manusia ni. Ni kepala lutut ni. Alright. Okay. So, saya lukis sekali lagi Swift Liquidity. Terus padam. Gurau lah Faizal. Tapi betul lah. Alright. Okay. Swift Liquidity Setup ni adalah keadaan bila mana, saya lukis sekali lagi, dia ada demand, rally based rally, kemudian dia membuat solid buy. Okay. Kalau you all tanya saya lah dalam situasi ni kan, kalau you all tanya saya, kalau mengikut apa yang saya nampak dekat sini, kita ada solid buy dekat sini. Solid buy tak ni? Kalau dia break lah, dia break ni ada solid buy. Okay. Dekat sini kita ada demand. Kecil je demand dia. So, kita boleh expect kalau betul news ni nak mendaki, kita boleh expect price akan cuba untuk cari zone ni dan buat kenaikan. Bermakna apa? Dia sweep tau. Dia sapu habis semua SL buyer. Contohlah kalau ada yang buy kat sini kan. Ada yang buy, dia akan turun makan habis semua SL baru dia naik. Itu kemungkinan yang pertama. Okay, kemungkinan yang kedua, dia tak turun dah. Dia terus pecah atas. Kita pun fikir logik lah. Kalau kata kita nak buy, kalau contoh kita nak buy, saya tanya korang lah. Korang berani tak nak buy sekarang? Agak-agak. Berani tak? Siapa yang berani nak ambil risk buy sekarang? Mungkin dia nak buy based on solid buy ke? Mesti tak berani kan? So bila tak berani ni, kita jangan kecewa kalau kata price terus naik. Sebab sebelum dia naik, kita tak berani nak buy. Kalau akaun perang lain cerita lah. Tapi memang biasanya news ni akaun perang lah. Okay. So kalau dia terus naik, kita jangan frust. Sebab sebelum news kita tak buy. Jadi kita fikir macam tu. Sekarang ni kalau kata nak sell pun, okay, tengok betul-betul kan. Sini ada engulfing. Tapi dia break tak? Dia tak break bawah, betul tak? Dia tak break bawah. Jadi dia tak boleh nak sell. Sini dia buat blending. Blending ni tak pecah lagi atas. Jadi sebenarnya kalau ikutkan, dia tak ada hala tuju. Goal ni dia tak ada hala tuju. Kita tak tahu dia nak buat apa. Logik lah sebab nak news kan.
memanglah biasanya bila sebelum ni besar ni dia akan sideways lah. Dan biasanya guys, biasanya sideways ni adalah tanda reversal. Sideways ni adalah tanda reversal. Tu ketua kelas tanya, siapa ada entry? Jujur, siapa ada entry? Tak nak mengaku. Tak apa, entry ikut apa yang you all faham lah. Biasanya sideways ni adalah tanda reversal. Bermakna kita boleh expect price akan buat kejatuhan apabila terjadinya sideways. Macam ni, dia akan buat sideways, dia cucuk atas, dia cucuk bawah, baru dia jalan. Something like that. Ini pun boleh jadi satu kemungkinan. Dia buat sideways dulu sebelum dia cucuk atas, dia cucuk bawah, baru dia jalan. Satu kemungkinan. Persoalan dia kalau dia naik ni, dia naik sampai mana guys? Dia nak naik ni, dia nak naik sampai mana? Jadi jom kita cuba measure. Saya cuba ambil H1 punya Fibonacci. Kita ambil kat sini. Saya ambil ni based on dominant tau. Dominant. So kalau dia naik pun, dia dah all time high lah guys. Tahniah. Walaupun saya tak ada entry buy, tapi at least dia menepati analisis lah. So, saya mengucapkan tahniah kepada diri saya sendiri. Walaupun saya tak ada buy kat atas ni. Tapi yang penting dia dah pecah atas lah. Dan kenapa tahu? Kenapa saya pentingkan benda tu? Sebab ini adalah rentetan daripada apa? Daripada double breakout kat sini. Rentetan. Kita dah tahu, kan kita dah cerita dalam webinar itu kan, bila terjadinya satu price yang breakout this area, kunci kat sini, maka ini price akan ada cubaan nak pecahkan dia. Kita tak kata dia confirm pecah, tapi dia ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia boleh pecah dan dia pecah close atas, lepas tu dia retest naik. Kedua, dia pecah, cuba untuk buat cubaan nak pecah tapi dia tinggalkan shadow je. Lepas tu dia masuk dalam balik. Dia jadi macam ni. Ni. Macam bentuk pokok buluh kan. Pokok buluh ke apa tu. Jadi by now, siapa-siapa yang baru join FIT, you have to grab this idea. Kena ada kuat konsep market structure yang kita namakan sebagai double breakout. Alert, bila terjadinya double breakout ini, kebiasaannya dia akan jadi. So kita dah boleh tahu dah, goal ni memang destinasi dia nak naik sebab double breakout. Tinggal mana persoalan dia, adakah dia nak terus naik ataupun dia nak turun bawah dulu ambil order baru dia naik. Dalam situasi ni dia turun bawah lajak jugalah, ambil order baru dia naik. Kira dia dah buat all time high dah ni. Sebab apa? Previous price punya high dekat 2758. Sekarang price dah mark higher price kat sini 2759. Dia dah jadi all time high, tapi dia break ke tak itu kita tak tahu guys. Dan lagi-lagi pukul 10 ni ada news. Jadi kita kena sangat hati-hati. Takkan korang nak buy kat sini tak break pun lagi. Betul tak? Buy logic takkan nak buy kat situ. Jangan sebut all time high. Saya baru lepas sell, baru tutup sell. Kalau kita faham ini konsep double breakout, kita mengelakkan diri sebenarnya daripada sell kat sini sebab kita takut dia spike. Dia spike baru dia turun. Kalau kita faham konsep double breakout, macam ni lah guys, saya clearkan balik chart Sini double breakout. Bila kita tahu ini konsep double breakout, price membuat breakout pada sesebuah kunci, dia pecah atas, dia dah pecah bawah dia dah pecah bawah single breakout, dia pecah atas double breakout. Bila keadaan ini terjadi, dalam kepala kita, resistance pasti akan sama ada dia cuba nak pecah ataupun dia akan pecah. Itu dalam kepala kita. Jadi bila kita tahu benda tu, maka kita akan hati-hati tak untuk nak sell. Kita akan hati-hati lah. Dan saya kata kat you all tadi, bias saya adalah buy. Cuma saya tak ada reason untuk nak buy sekarang. Kenapa? Kalau saya nak buy, Alhamdulillah. Punya semangat cakap kan, sampai tersendawa. sorry. Kalau saya nak buy, saya akan tunggu Fibonacci ni pecah dulu.
Okay, zone Fibo 161 ni saya akan tunggu dia pecah dan dia close daily ke atas. Apabila dia close ke atas, saya dah tahu dah. Dah tahu apa? Saya dah tahu dia akan pergi mana? 261. Dia akan sampai sini. Jadi, adakah dia terus sampai? Kadang-kadang dia boleh terus sampai. Kadang-kadang dia akan pull back dulu, baru dia pergi. Jadi, selagi zone ni tak pecah, selagi tu saya tak heran kalau price keep climbing. Saya biarkan je sebab tak ada confirmation untuk saya nak entry buy. Boleh faham tak guys dia punya corak pemikiran tu? Saya hari ni baru sekali entry. Baru ada satu entry. Kita tak ada pun isu nak rush kejar sebab benda tak jelas kat mata saya. Kenapa kita nak paksa diri untuk entry kan? Betul tak? Ni dalam grup tadi ada yang share kalau Zoom nampak dominan. Betul, M15 ada dominan. M15 memang ada dominan. Okay, so penanda aras untuk saya nak buy dengan lebih selamat adalah daily ni kena close. Kita nak tengok daily ni close sebagai apa. Selagi daily ni tak close, selagi itulah ada dua potensi. Sama ada dia boleh pecah ke atas ataupun dia boleh pecah sekejap and then dia sambung turun balik. Okay. Sebab kalau kita tengok betul-betul memang ini adalah solid sell yang kuat. Ini adalah zone solid sell yang kuat. Patutnya price kena reject dari sini. Okay. Price kena reject. Tapi malangnya price masih lagi cucuk ke atas. Dia cuba nak pecahkan. Dan kalau kata kita nak sell, macam mana kita nak sell? Okay. Macam biasa. Kalau dia betul-betul respect this dominant, dia akan turun sampai ke 161. Lepas tu dia akan breakout 161. Dia akan breakout, kita ambil lah peluang sell kat sini. Sebab kalau nak sell kat sini pun tak ada benda yang pasti. Macam tu lah guys. Sebenarnya bila you join FIT ni, dia menahan you daripada sebarangan entry. Betul tak? Ada tak rasa macam tu? Ada tak rasa bila belajar FIT, kenapa aku makin jarang nak entry? Makin takut pula nak entry. Tapi perasaan takut itulah yang akan membina rasa berhati-hati. Dah tak adalah terkial-kial macam dulu. Sekurang-kurangnya kuranglah risiko untuk akaun kita MC. Ada tak rasa macam tu guys lepas join FIT? Ke tak ada rasa? Ke rasa macam semua setup nak tekan? Ada rasa. Rasa tu yang kita nak develop sebenarnya. Sebab rasa tu yang akan overcome. Dia akan overcome kita punya FOMO. Dia akan overcome kita punya greed. Kita menahan diri daripada entry. Bukan senang tau. Bukan senang nak tahan. Kalau dulu mungkin kita tak faham market, tak faham price action, kita tekan je. Contoh, ni ramai orang akan sell ni. Satu sebab dia all time high. Satu lagi sebab dia ada engulfing. Satu lagi kalau tengok setup RSS. Ni RSS lah ni. Betul tak? Cantik tak RSS ni? Cantik tak? Siapa yang pernah belajar RSS? Adakah ini setup RSS? Siapa yang ada mention dari tu? RSS. Ini RSS kan? Resistance support. Resistance yang break dua support. Zul Hafifi. Ini RSS tak Hafifi? Ini setup RSS tak? RSS ni banyak IB yang guna method ni. Nampak tak guys apa jadi? Nampak tak apa jadi? Pecah kan? Pecah tak dia? Pecah. Tapi tak close lagi. Kita takut dia tinggal shadow. So kita belajarlah malam ni kita belajar. It's okay. Jangan frust kalau tak entry. Banyak lagi setup ni jadi esok-esok. Boleh tak? Boleh tak? Kita jangan entry. Marah pula entry kan? Tapi siapa yang entry buy dah berjalan tanya. Okay? Sebab bias saya memang pecah. Saya punya bias saya dah cakap dah daripada dulu. Saya expect dia akan pecah. Pecah. Kenapa pecah? H4, dia buat tak solid sell? Tak buat. Bila H4 tak buat solid sell, dia nak pecah mana? Pecah atas ke pecah bawah? Pecah atas lah. Sebab H4 tak buat solid sell. Ingat tak? Betul tak? Okay. Semua okey tak ni? Korang okey tak? Ke korang tengah sell? Jangan cakap korang tengah sell.
Okey tak korang? Okey. Tak payah entry. Jangan. Saya sendiri pun tak entry. Saya sendiri pun tak ambil risk. Sebab petang tadi saya dah katakan dalam FIT, saya kata walaupun saya bagi dominant M15 to sell, tapi saya ada cakap juga yang mana saya tak berminat nak ambil resell. Reason H1 buat double breakout, potensi price pecah atas tu tinggi. Jadi sekarang ni terjadi tak pecah atas tu? Pecah atas tu terjadi tak? Belum jadi lagi sebab dia tak close. Dia jadilah tapi belum confirm sebab dia tak close. Dia tak pecah lagi ni. Dia tak pecah lagi. Dia pecah, kita kata dia pecah bila mana H1 close breakout, itu pecah. Sekejap guys, saya nak bakar sekejap. Korang tahu tak waktu saya up video dekat TikTok pada hari Ahad tu, hari Isnin tu saya dapat 1 PM tau. Orang tu PM saya, Shunam ke tu? Dia cakap macam tu guys. Aduh, budak ni. Geram betul aku. Dia boleh PM, rajin dia PM dekat WhatsApp. Shunam ke tu? Nanti saya share. Itu saya nak share tapi saya terlupa nak post. Jahat pula saya macam semua benda saya cerita kan. Tak adalah, geram juga kita kadang-kadang kan. Ya. Sebabkan gap ni, dia kata Junam. Mana ada Junam? Ini kan Junam. Dalam video TikTok tu dah cakap dah. Apa-apa kita akan tengok hari Isnin apa market bagi. Dia bukan acak, syucak gitu. Dan benda ni kita dah cerita awal guys. Itu yang penting. Sebenarnya kalau you all tanya saya kan, entry ke tak entry itu dah jadi nombor 2 tau. Nombor 1 yang utama. You all boleh baca tak chart macam ni? Itu kepentingan dia. Itu adalah target kita. Boleh tak baca benda ni? Sekarang dah boleh guys. Dah boleh nampak tak kenapa kita boleh bayangkan akan jadinya pecah atas? Boleh nampak tak sikit sebanyak sekarang? Entry tak entry nombor 2. Apa guna? You all banyak entry tapi tak faham-faham market. Betul tak apa saya cakap? Tak guna kalau ada 10 entry sehari tapi bergantung dekat orang. Diri kita sendiri tak faham nak baca market. Korang nak mana? Korang nak 10 entry sehari tapi ikut orang, ataupun korang develop satu skill yang korang boleh tak perlu bergantung dekat siapa-siapa. Cara baca direction kita dah ajar. Nak measure market, saya dah ajar. Tak adalah ajar. Tapi saya tunjukkan lah. Percayalah cakap saya, berapa ramai sell kat sini tadi. Dia ingat price datang kali pertama, kali kedua sell lah lagi. Kita boleh relax je, tak payahlah sell. Dah tahu dah, kita dah boleh bayangkan dia akan buat breakout ke atas. Walaupun kita tak ada entry, tak ada masalah. Kenapa nak sedih tak ada entry? Tak ada entry tu pun adalah satu entry sebenarnya. Betul tak? Saya setuju. Dalam trading, kita ada buy, kita ada sell, kita ada no entry. Ini pun sejenis entry, which is tak ada entry. Tak rugi apa-apa. Tapi ilmu dapat tak? Ilmu dapat kan? Duit tak hilang, ilmu dapat. So lepas ni ulang je lah benda yang sama. Kalau tak nampak, saya bimbing lah lagi. Saya guide lah lagi. Sampai korang nampak. Itu je yang kita buat sebenarnya. Ulang-ulang benda yang sama je. Memanglah kita kata benda yang sama, tapi market ni hari-hari berubah bentuk dia kan. Saya lupa nak update tadi kat korang. Ini sejenis pattern. Pattern yang menunjukkan kenaikan. Jadi jangan sedih kalau tak entry biarkan je. Okey, sekarang ni dia nak naik sampai mana? Okey, ni. Tarik Fibo. Ni. H1 punya Fibo. Oi, kalau dia pecah ni guys. Oi. Sekarang ni kita punya panduan based on ni Fibo yang ni Yang ni kita buang lah, tak apa. Sebab dia dah pecah atas. So kalau dia pecah atas, might as well dia turun pun mungkin sampai sini je kot. Gold pecah atas ke?
Mana yang baik duduk diam dari floating merah. Baik duduk diam. Dia peringkat awal ni kan, selagi kita belum betul-betul integrate benda tu dalam kepala, jangan kita nak paksa diri untuk entry. Sayang duit guys, sayang. Kalau nak entry pun pergi je dekat send account. Buat dekat send account. Jangan buat kat standard. Kalau you all pergi mana-mana kelas IB, mana ada IB nak suruh korang trade send account? Sebab rugilah IB tu kalau korang trade send account. Dia punya commission sikit. Mr. Flah je pelik sikit. Encourage korang trade send account. Berapa minit lagi nak news? Oh, 8 minit lagi. Ya Allah, lamanya. Korang tak ada soalan ke? Saya dah buntu ni. Tak tahu nak cakap apa ni. Tapi nak juga bercakap. Sebab hari ni mousepad saya baru sampai. So, saya macam nak test dia punya mouse tu kan. Macam smooth kan. So, sebab tu saya buat session. Kalau mousepad ni tak sampai, malas aku nak session. Banyak je benda boleh sembang pasal chat ni sebenarnya. Banyak benda. Tapi saya takut nak bagi banyak. Takut nanti korang makin pening. Mousepad RGB. Alah, kantoi pula. Lalu beli juga, Azril. Saya beli juga. Selalu buntu nak entry ni, buntu nak cakap apa. Okay. Tapi korang faham plan saya based on daily tu. Kalau kata saya memang nak di buy, saya nak di break mana? Kita tanda sekali lagi Ambil satu line. Ambil satu line tanda. Kalau daily ni close breakout 2757, dia breakout ni guys. Berlagaklah dengan jiran sebelah rumah korang yang suka kumpul emas tu, cakap Acik Limah, gold akan pergi 2816. Beli emas sekarang. Bootcamp tak ada fee, bootcamp free. Bootcamp tak ada iuran. Cuma bootcamp kena buat deposit $250. Alah, deposit tu pun masuk account trading korang juga. Lepas dah deposit tu, withdraw lah. Dah habis bootcamp, withdraw lah. Apa susah? Sebab tu saya encourage, join lah bootcamp. Siapa yang ada kelapangan masa, join bootcamp. Dalam bootcamp kan, saya akan buka satu lagi rahsia. Korang belajar kunci kan? Solid buy, solid sell kan? Betul tak korang belajar solid buy, solid sell? Dalam bootcamp ada 3 rahsia solid buy, solid sell. 3 rahsia entry solid buy, solid sell. 3 rahsia nak entry dekat solid buy atau solid sell. Nak kena bawa keluar duit dari Monat Saat. Itu pengurusan masing-masing lah. Pengurusan masing-masing. Okay. InsyaAllah guys, saya memang buka habis kat bootcamp. Antara yang saya akan buka ni, 3 rahsia entry solid buy, solid sell. Sebelum ni kita cerita, nampak solid buy, solid sell marking je zone. Sebenarnya dalam zone ni ada lagi benda-bendanya. Yang saya tak buka, takkan semua saya nak buka. Kalau saya buka semua, tak ada modal lah saya nak cerita lepas ni. Bootcamp ajar pasal Fibo aja, saya akan ajar pasal Fibo. Bootcamp saya akan ajar pasal Fibo. Entry continuation masuk tak? Masuk. Saya bagi semua. Semua. Bootcamp ni saya open semua. Dan saya selesa nak open semua sebab korang depan mata saya. Kalau macam ni kita nak bagi dalam Telegram, saya pun tak tahu muka masing-masing, expression masing-masing macam mana. Dekat bootcamp nanti, saya cerita terus tanya on the spot. Kalau ada break makan pun datang macam saya cepat.
Kita akan jawab semua soalan. Macam mana nak register bootcamp? Nak register bootcamp. Kejap, saya cari link dia. 4 minit lagi. Kejap saya bagi link untuk nak register bootcamp. Ni link dia. Siapa nak register. Makan pun disediakan. Kita ada tukar masak lagi guys. Chef Z kita akan masak. Semata-mata kita nak bagi you all makan makanan yang sihat. Tak nak beli kedai. Tak nak catering ni. Malam kita bagi makan. Apa lagi kau nak? Villa dah ada. Ilmu tak payah bayar. Free je. Villa je kena bayar sikit nanti. 150 3 malam. Alah. Trader kot. Takkan 150 3 malam okey lah. Dapat duduk villa. Ada aircon semua kan. Kita berkumpul. Cikgu kalau saya bawa teman-teman dia nak kena depo dalam market sekali ke tak? Sebab nanti dia dengar sekali. Suruh dia tutup telinga. Dia boleh datang tapi tutup telinga. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Azlin je cukup. Tapi jangan bising-bising. Ni kita dua je tahu kan. Jangan bagi orang lain tahu. Villa tu maksimum boleh muat berapa orang ketua? Villa tu dia ada berapa ya? 8 bilik. 8 bilik lebih kurang dalam 25 orang. Lebih kurang lah. Kita sumbat-sumbat je lah. Sebab mungkin ada yang datang bawa family, dia akan duduk hotel ke Airbnb kan. Yang datang single boleh lah duduk villa. Bulan 12 Nazri. 18 hingga 20. Okey, kejap. Stop sekejap Kita lagi 2 minit nak news. Jom kita fokus. Nanti kita sambung cerita pasal bootcamp. Dan apa lagi yang saya akan bawa dalam bootcamp. Okey guys, silent Sekarang ni fokus kita adalah adakah dia akan break, retest dan naik, ataupun adakah dia akan break dan dia membuat double breakout turun ke bawah balik. Ini kita punya fokus sekarang. Based on H1 Siapa yang nak ambil, bukan ambil risk, ni news, jangan ambil risk. Biarkan dulu lah, tunggu pukul 11 ke kita tengok. Kalau dia close dekat bawah, kita akan go for double breakout, which is kita akan ambil sell. Kalau dia retest dan tak berjaya close bawah, dia akan terus naik. Sekarang ni alert, Fibo 161 ni, 261 ni tak breakout Dia tak breakout. Kalau kita nak buy, might as well, kita tunggulah satu lagi candle dia break, dia retest baru kita ambil. Tapi kalau siapa yang nak ambil risk buy sebab tengok solid sell ni dah break, waktu price test zone, nak ambil risk 50 pips, buy. Silakan. Okay. So news lagi 1 minit. Saya boleh tenang lah, saya tak ada entry. Sebenarnya saya ada satu entry kat sini. 1 sen. Saya biarkan je. 1 sen tu masih lagi ada. Satu dah kena TP. Satu lagi ni dia masih running. Okay, situasi sekarang H1 dah break solid sell. Okay, dia dah close dan dia dah buat breakout kepada solid sell. Jadi expectation kita price akan retest dan dia akan naik. Itu kita punya expectation. Sebab dia kan kunci. Tapi kalau siapa yang nak kurangkan risk, biarkan dia menari dulu. Kalau dia masuk ke dalam, tunggu M5 buka pintu solid buy, kita akan sambung buy balik. Ni news tengah jalan, saya pun tak tahu ni. News ni jalan ke tidak. Macam tu je rupa dia.
Jok teruk. Jok teruk maksudnya apa Pak An? Data teruk. CB apa? Oh pending, tak keluar lagi Tu dah keluar? .161 tak pecah tau. Ini pun dilema juga. 161 ni dia tak berjaya breakout. Okay, dia tersangkut kat sini. Mix data. So cikgu sekarang untuk entry monetization 1. Entry H1 ni arah. Entry tetap M15. Fokus kat zone M15. Ben dia tengah trade dengan Mr. Farid kot, saya rasa. Election pun kena hati-hati guys election ni kena hati-hati. Election ni move dia besar tau. Bagi yang you all yang tak tahu, next 2 weeks, okay, 5th of November akan ada US presidential election. Okay. 5 hari bulan 11. Okay. 5 hari bulan 11 ni kita akan expect move kau-kau punya. Ni news ni boring biarlah sebab dia mix kot. Tapi arah dia adalah kenaikan dari sudut market structure sebab dia dah break solid sell. Okay, kita patah balik kepada cerita kita ni. 5 hari bulan 11 akan ada US presidential election. Kalau kita tengok balik back kepada tahun 4 tahun lepas, news pada 4 tahun lepas, tahun 2020 lah tahun 2020 kita patah balik ke tahun 2020, kita tengok macam mana kesan news waktu tu untuk election. Dia bulan November tak salah saya. Julai, Oktober, ni. Okay, ini adalah situation kalau kita ambil, saya tak ingat berapa bulan news, 5 ke 6 ke 7, tapi November lah. Dalam 4 bulan November macam tu, kita tengok movement price gold pada waktu election, price membuat kenaikan 500 pips, okay, and then dia membuat kejatuhan 1000 pips dalam masa 1 hari. Okay, 6 bulan 11 kantoi pula tapi memang betul pun birthday saya 6 bulan 11. So, during election yang akan jadi pada 5 hari bulan 11 nanti, kita akan expect move yang sama. Okay, ini bukan move biasa-biasa ni guys. 500 pips satu hari naik, 1000 pips turun. Okay, jadi kena hati-hati. Jangan cakap saya tak pesan Jangan cakap saya tak pesan. Tapi nanti saya akan alert. Okay, cikgu ni nak hadiah ni. Ya, memang saya nak hadiah. Saya nak tengok seorang-seorang menjadi. Itulah hadiah untuk saya. Saya nak tengok seorang-seorang menjadi. Okay, sekarang ni patah balik kepada situation kita. Apa jadi? Wih. Alah, slow lah dia macam tu je. Okay, kalau saya lah dalam situation macam ni, apa saya buat? Okay. Sekarang kita tahu solid sell dah break. Okay, solid sell dah buat breakout. Jadi kita tahu bias kita adalah buy. Kita akan buy. Tapi saya ada satu halangan. Fibonacci tak break lagi. So ada potensi dia tinggalkan shadow, dia turun. Okay. Jadi kalau saya nak buy dengan lebih selamat, saya akan tunggu je pukul 11 adakah H1 close sebagai breakout kepada 261. Sebab kalau H1 close sebagai breakout kepada 261, saya lebih yakin untuk cuba buy daripada sini sampai ke sini. Ataupun mungkin tak adalah kita nak hold sampai sini, tapi kita akan buy lah, expecting dia akan pergi ke 423. Sekarang ni 261 tak break lagi. 161 dah break.
261 tak break lagi. Kalau 261 ni break, itulah saya punya decision. So adakah saya tertinggal entry? Tak. Saya entry dalam keadaan yang saya lebih yakin lah. Sebab tu kena belajar FIBO. Kena tarik FIBO. Jadi FIBO ni boleh bantu kita bagi satu keputusan. Okay. So news ni basically tak ada apa yang menggairahkan, melainkan dia telah buat pecah ke atas dan menyokong kita punya analisis sebelum ni lah. At least kita ada satu benda lah kita bawa balik, bawa satu ilmu lah. Yang mana ke power run, double breakout punya konsep. Okay, ingat sampai bila-bila guys Ramai dah sell ni, ramai dah sell. Sibuk dah keluar notification saya. Sell now. Hit SL, sell lagi. Round 2, round 5, sell lagi. Banyaklah. Kita bersyukur tak guys? Walaupun tak ada entry tapi bersyukur tak? Duit kita tak hilang kan? Sebab kita tahu esok pagi buat balik. Untuk zone tu ada possibility tak dia break ke bawah dulu kemudian naik semula? Ada. Cuma sekarang kita tak nampak lagi lah possibility untuk dia turun. Tapi nanti kan Zul, bila dia start menari, dia buat price action, katalah dia buat price action untuk turun. M15 buat price action untuk turun. Waktu dia turun tu kita tarik FIBO. Kita dah tahu kita nak buy dekat area sini. Kenapa kita nak buy dekat area sini? Because inilah market structure. Ini market structure continuation. Kita akan buy kat bawah. Ataupun kita akan buy kat kunci atas ni. Tapi FIBO ni lah nanti yang akan bagi kita maklumat kat mana the exact point kita boleh buy. Nampak? Yes, ramai yang akan try untuk ambil sell. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bila signal dia bagi, contohlah dia turunlah 10 pip, pum dia naik 60 pips. Sell lagi, turun 15 pips, claim dulu. 15 pips running, pum naik lagi 80 pips. Yang 80 pips tu dia tak dapat tangkap. Apalah perasaan budak Shunam? Entahlah, mungkin dia deactivate TikTok pun. Saya pun tak nak cakap lebih-lebih sebab kita tak tahu kan. Kadang-kadang price boleh je junam. Jadi kita cakap based on apa yang kita biasa nampak. Setup macam ni memang dia akan pecah atas. Kita tahu nak sell tak boleh. Dan kita nak buy pun tak boleh sebab tak ada price action. Jadi kita sebagai trader yang dah matang sekarang, tunggu je lah. Biar je lah. Tapi duit kita tak hilang. Channel lain yang bagi sell, trader-trader diorang rugi. Tapi yang bagi sell tu tak rugi. Sebab walaupun trader diorang rugi, diorang still dapat commission. Faham tak? So kita tahu keadaan ni. Kita pun tak tahu dia nak sell ke, dia nak naik ke. Yang kita tahu, tunggu je. Kalau ada price action buy, dia katalah dia menari, dia buka M15, dia naik, dia turun. Dia turun, pop dia buka pintu kenaikan balik. Buy lah sampai atas. Benda ni biasa tengok kan, korang dah duduk dalam FIT, especially yang dah lama kan, mesti dah boleh baca kan, dah boleh agak dah. Kita panggil tarian candlestick. Dia kena menari dulu. Dia buka pintu sell, lepas tu dia kena buka balik pintu buy, baru kita buy. Saya suka tengok sebab rasa macam kenapa sell dekat sini. Itu maksudnya Azlin dah faham. Kenapa kita akan persoalkan, kenapa yang kau sell kat sini? Tak boleh ni. Dia dah ada kefahaman dah. Dia tengah cari dalil tu. Baik, faham. Maaf cikgu, saya baru masuk FIT. Tak apa, Zulkifli slow-slow. At least lah dalam seminggu ni Zulkifli masuk, at least Zulkifli dah dapat dah konsep breakout. Okay, konsep double breakout ni. Okay. Dan banyak kali dah terjadi kat bawah ni yang menyebabkan kita boleh tahu, okay, market nak naik. Jom kita try tengok area sini. Kita try tengok area sini. Ada tak double breakout kat situ pada target M15? Sini ada tak? Kita try tengok Sini kita ada dominant kan? Dominant buy. Okay. Dia break bawah, dia break atas. Masuk zone, ngam. Dia pergi. Nampak? Okay, ini pun konsep double breakout. So zone dia kat mana? Zone dia exactly dekat zone yang kita marking kunci tu. Jangan ubah zone tu. Body ke shadow. Nampak dia break, dia masuk. Selagi dia tak break dengan body melepasi zone tu, selagi tu zone tu kita boleh guna untuk buy.
So nampak tak, dia tinggalkan shadow je. Lepas tu dia naik balik. Size zone berapa pips? Size zone 16 pips. Price jalan 200 pips. 16 pips. Kalau risau sangat, takut, gunalah peluru. Riskkan 50 pips. Capital $50, riskkan 50 pips. 50 pips bahagi dengan $50, 10 sen. Masuk 0.10. Kalau dia float 50 pips, matilah akaun $50. Tapi kalau dia bagi result 120 pips, tak $120. Ini capital control. Okay? Strategi. Esok last day guna akaun bonus kan cikgu. Kenapa last day? Bonus dah habis dah. Bonus habis hari Ahad. Tapi siapa yang ambil bonus, dia akan remain dalam akaun selama 30 hari. Lepas 30 hari baru dia akan auto keluar. Kalau contohlah kita deposit 25 hari bulan, kira 30 hari daripada 25 hari bulan, baru dia tarik keluar. Selagi tak sampai 30 hari, dia akan remain je. Guna je. Guna. Macam tu. Okay? Bukan 30 bulan, 30 hari. Okay, so yang pasal villa tadi tu kan, Pak Is kata kalau ikut bilangan bilik tu nampak macam 15 ke 20 orang. Villa tu dia ada sediakan bukan converter, apa dia panggil, macam tilam. Tilam yang untuk additional people. Janganlah expect walaupun duduk villa tapi nak duduk macam hotel. Kita nak belajar 3 hari je pun. So kita akan bersusah lah sikit. Mungkin satu bilik ni walaupun dia ada 2 katil tapi ruang lantai tu ada, kita akan isikan lah. Boleh tak? Kita akan, orang kata, yang penting selesa lah. Yang penting selesa. Tak adalah saya nak biarkan orang tidur atas bumbung. Semua akan tidur dalam rumah. Okay? So insyaAllah muat. Kalau tak muat tak apa. Saya ambil satu lagi villa lain. Kalau terlebih terlajak sangat. Tapi memang saya target 25 orang saja. Tak remain. Kalau transfer out, dia potong bonus. Oh yeah, clearance. Sebelum ni tak potong. Maksudnya sekarang kalau kita transfer, dia dah potong Sebab by right, normal practice bila kita ambil bonus dengan broker, memang dia orang akan potong. Ayolah, bila kita withdraw, memang dia akan tolak bonus. Itu normal practice. Sebab tu saya pelik bila Pak An kata tak potong, Alin kata tak potong, siap boleh trade lagi. Saya pelik sebenarnya. Tak apalah, korang figure out lah tilam yang boleh tidur atas kolam tu ada tak? Saya itu kena bawa sendiri, beli kat Shopee Pak Is. Saya tidur luar tengok bintang. Nanti kita tengok sama-sama sambil layan floating. Tak potong kan? Kenapa clearance kena potong? Saya pindah dalam wallet, bonus still ada. Itulah. Yang saya SS WhatsApp abang tu, saya transfer pergi wallet, terus dia cut. Ada yang kena cut, ada yang potong. Ini tak adil ni. Sekarang dia potong sebab ramai trader, cikgu. Iya, korang pergi hentak akaun tu, sampai BDM Monazar tu kontak saya tau. Ada yang seorang ni lagi lah, 100 dah grow sampai, daripada 100 dia dah grow sampai 1,007 dalam masa seminggu. BDM Monazar tu PM, saya takut apa tau, saya takut saya punya request untuk sekali lagi bonus bulan 11 tu tak approve. sebab saya dah plan dah. Bulan 11 saya nak sekali lagi kalau ada peluang. Potong itulah saya, kalau potong tu itu normal practice kalau potong. Cuma yang tak potong ni kita pelik. Tak apalah, benda tu pun dah habis. Rezeki masing-masing lah. Yang mana dapat lah, yang tak dapat tu nak buat macam mana kan. Tunggu saya buka broker lah. Nanti saya buka broker. Aku pula yang lingkup. Semua trader power-power dalam ni harap dapat follow. Tak, jangan macam tu Faizal. Ada lagi yang belum jumpa jalan. Jangan risau. Ada lagi, ramai yang selalu PM saya, yang saya tahu masalah setiap orang ni. Kita nampak gelak-gelak tapi belakang kita sebenarnya
tak jumpa jalan lagi. Tapi tak apa, kekalkan positivity tu. Dan keep on contact saya. Saya akan bantu. Jawab soalan ke. Jangan duduk sorang-sorang. Okay? Jadi jangan rasa down, Faizal. Yang menjadi ni pun ada masa dia akan loss juga. Jadi jangan rasa down. Jangan rasa macam sebab tengok kawan-kawan lain dah menjadi, kita tak menjadi-jadi. Jangan rasa macam tu. Dan satu lagi, percayalah rezeki tu. Mungkin sekarang bukan masa kita lagi. Nanti dia akan datang. Okay? Aku punya cakap motivation, korang tak habis-habis lagi cakap pasal bonus. Zalim lah korang ni. Saya mula depo 100 dapat profit 270, saya transfer 270, simpan dalam wallet, sekarang guna bonus. Tu boleh. Rezeki lah kot. Ada rezeki, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jangan risau, saya masih lagi mengesot. Kalau down pun, kalau down PM je. PM je. Saya reply insyaAllah. Saya takkan abaikan lah. Seller. Mana seller? Boleh sell. Dia nak sampai mana? Jom kita ambil Fibonacci. M15. Ni dia Fibonacci dia. Nak sell. Siapa nak ambil resell? 7274. Siapa nak? Size zone 20 pips. 7274. Dah macam pasar malam pula. Siapa nak sell? Jom. Saya lelong. Boleh mark lah Boleh screenshot mark ke apa. Kalau dah sampai, try ambil risk kalau nak lah. Kalau tak nak, tak payah. Bonus tu kira motivation juga kan. Next month Clarence, next month saya dapatkan. Untuk student yang baru join, no worries. News memang tak entry lah. Kalau MF Dan cakap dengan siapa? Saya cakap dengan, kadang-kadang cakap dengan diri sendiri, kadang-kadang cakap dengan rumah, wife saya. Kadang-kadang saya termenung je, nangis sorang-sorang lah. Lepas tu saya PM lah sorang-sorang. Guys, boleh pinjam bahu? Bahu korang free tak malam ni? Tu apa tu? Kredit 100. Tu Faiz tak hilang lagi. Balance dan negatif lah tu. Okay, so apa-apa pun untuk you all malam ni, tahniah saya ucapkan sebab tak sell. Okay, walaupun tak ada entry buy, tapi at least you all tak sell. So you all dah ada satu ilmu yang powerful. Okay, untuk you all guna lepas ni dalam trading. Tanamkan kuat-kuat dalam kepala. Double breakout adalah antara senjata yang you all akan guna lepas ni. Okay? Bahu dah kena book. Tak apalah. Saya carilah bahu Z pun. Last option Z lah. Itu worst case scenario lah. Z, mana? D, mana? Kejap lagi dia datang rumah saya. Aku down lah. Lepas tu mula saya pula yang kena basuh. Saya yang down, dia basuh saya balik. Sebab tu malas nak mengadu kat dia. Garang sangat. Mr. Tam tak ada, dia dekat UK. Itu pun satu hal juga tu, dia tinggalkan saya, dia dah pergi UK dah. Mr. Tam duduk cyber. Mr. Tam dia jaga mak dia duduk dengan dia. Tapi semalam dia fly pergi UK. Dia ada kerja kat sana. Minggu depan balik tu. Buka je lagu Shoulder to Cry On. Tak boleh, saya dah try dah clearance. Saya nak kena ada bahu juga. Tapi baik saya ada mousepad baru. Jadi saya tak adalah down sangat. Saya tengok je lah lampu-lampu kat mousepad ni kan. Bagilah juga sikit motivation bila dia tukar-tukar colour tu, okey lah. Join bootcamp. Yes, join. Tam wajib join. Saya putus kawan kalau dia tak join. Mr. Tam jaga mak. Z jaga mak, cikgu jaga ayah. Saya jaga dua-dua Alin, mak dengan ayah. Sebab mak ayah saya masih ada. Mr. Tam dia dah tak ada ayah. Sebab tu dia ada mak. Z dia dah tak ada ayah. Arwah ayah dia dah meninggal 7 tahun lepas. Saya masih lagi Allah rezeki dua-dua lah. Jadi saya jaga dua-dua. Itu pun mak saya bising tadi. Dia kata nak datang by pipe. Saya tak balik rumah tadi. Tapi itulah guys live macam ni kan. Dia orang kata hidup tak adalah mewah, jutawan tu tak adalah, tapi kita ada masa lapang lah. Mak panggil, kita pergi menyantuni dia sementara dia masih ada hayat kan. Ayah panggil, kita pergi. Ayah sakit,
Jom duduk dengan Wek. Bawa dia berjalan-jalan petang-petang. Nanti saya ke Seremban, kita makan-makan cikgu. Boleh. Saya tinggal dekat Seremban. Seremban lama, bukan Seremban baru. Dulu saya duduk dekat Seremban 2, Asdale. And then sebab keadaan mak saya tak berapa baik, jadi saya cari satu tempat yang berdekatan dengan area mak saya lah. So rumah saya ke rumah mak saya lebih kurang dalam 4 minutes, 5 minutes macam tu. Cikgu pernah tak tengah floating tiba-tiba anak buat perangai? Macam mana nak atasi? Itu biasa. Tengah floating waktu tu lah dia nak panjat kita. Tengah floating waktu tu lah dia duk tanya soalan. Dan soalan tu soalan yang sama. Okay, dalam situasi macam tu kan, ini yang saya bersyukur bila saya ada seorang wife yang faham. Okay, wife saya banyak mainkan peranan. Especially bila anak saya macam ni, dia tahu. Sebab wife saya pun dia ada akaun-akaun saya dalam phone dia. Wife saya ni, korang tahu tak guys? Wife saya ni, setiap pagi, pukul 6, dia akan check phone. Dia akan tengok chat. Sebab dia tahu saya memang akan ada entry. Lepas tu dia akan kejut. Sayang. Ni dah profit banyak ni nak collect ke nak hold? Lepas tu saya akan tanya, price kat mana? Price kat sekian-sekian. Biarlah hold. Macam tu. So, bila anak saya datang dia punya tantrum ataupun cranky, wife saya akan cepat-cepat kumpulkan anak-anak bawa masuk dalam bilik. Buka TV ke, distract. Dan dia orang akan biarkan saya. Kadang-kadang sampai pukul 12 malam, pukul 1 pagi dia biarkan saya. Itu wife saya lah. Alhamdulillah dia dapat satu kefahaman lah untuk terima career husband dia sebagai seorang trader. Itu cara dia. Kita kena ada partner yang memahami lah. Jadi contoh kalau Azlin floating, mungkin husband boleh main peranan, pegang je anak-anak, biar kita fokus kejap. Kena bincang lah. Jangan korang dua-dua orang floating. Kalau korang dua-dua orang floating, campak je lah phone tu. Dekat lah Semenyih. Dekat. Nazri dekat. Semenyih, rumah kakak saya ada dekat Diamond City. Saya selalu juga pergi sana. Plastik hitam. Kalau saya tak ada wife, tak ada anak, awak kan ada komputer. Awak kan ada PC. Pergilah pujuk PC tu. Ini perkara biasa orang rumah yang selalu ambil anak. Yes, kita kena ada partner yang supportive lah. Dan macam saya pun, mak ayah saya pun supportive. Mak ayah saya pun sangat supportive apa yang saya buat. Dia tahu. Kadang-kadang bila tengah makan macam saya bawa ayah, saya duduk dengan saya kan sebab dia sakit kanser kan. Ada satu malam tu saya menjerit, "Pacak!" Dia tanya kenapa? Cakap lah, gold terbang. Cakap, berapa untung? Saya cerita kat dia, berapa untung semua. Lepas tu dia, setiap kali saya cerita saya profit, dia akan cakap, ingat jaga solat, anak-anak jangan abaikan. Dia akan pesan lah macam tu. Belanja berjimat-jimat. Itu ayah saya. Walaupun dia cerita kat dia, malam tu profit agak besar dan dia tetap suruh berjimat. Jadi kalau korang tengok saya ni perangai berjimat tu datang daripada dia. Orang tanya, kawan-kawan saya tanya, nak upgrade tak kereta? Memang kalau ikut hati nak. Tapi kalau ikut waras, saya tak nak. Sebab dalam kepala saya, kalau saya nak beli kereta, saya nak beli cash. Contoh, saya nak beli satu kereta harga RM300,000. Kalau saya nak beli, saya nak beli cash. Dan kalau saya keluarkan duit cash RM300,000 dalam keadaan sekarang, saya akan fikir juga, adakah itu satu tindakan yang bijak? Hanya untuk ambil satu kereta, nak keluarkan cash RM300,000. Sedangkan saya ada kereta yang boleh pakai. Jadi benda-benda macam itulah membuatkan saya terhalang nak beli. Lalu saya tak beli lah. Saya akan just, tak nak lah aku RM300,000 tu banyak. Nak tiba-tiba keluarkan duit. Tapi tak nak buat loan. Saya tak nak buat loan. Saya tak nak ada ikatan. PJJ ke? 4 hari sekali bawa balik. Datanglah Seremban Nazri. Nanti Roger kalau datang Seremban. Okay guys. So price pun dah sampai ke zone Fibonacci 261. Dan di sini kita boleh, siapa yang nak ambil risk, tunggu betul-betul price masuk dalam zone, boleh ambil risk. Gunakan akaun perang, setkan risk 50 pips dan biarkan sahaja. Kalau dia nak turun sampai mana, gunakanlah ilmu mapping. Ni mapping dominant,
breakout. So kalau kata dia betul-betul turun, kita expect dia akan buat something like this. So berapa potensi pips tu? 135 pips. Collect 56 pips, collect je lah. Macam tu. Something like that lah. Z ni racun saya itu. Tak terracun saya dia. Saya tak kisah. MyV saya tu pun dah elok dah, selesa dah. Laju. Laju apa MyV tu? Kalau korang kejar, korang berlari kejar, memang takkan dapat tangkapnya. Takkan lepas punya korang nak kejar. Laju MyV tu. Respect MF. Ada orang gaji 3,000 pun. Ada orang gaji. Saya tak ada orang gaji. Saya tak ada mate. Saya tak ada mate. Ada orang gaji 3,000 pun nak angkat kereta 170. Orang yang bergaji 3,000. Tak, sebab manusia ni, macam ni manusia ni dia akan, yalah normal lah, benda ni normal. Kenapa saya boleh bina rasa tu? Sebab saya pernah jatuh terduduk. Dulu saya mewah juga. Saya pernah beli Alfa cash. Mercedes 212. Zaman tu 212 lah. 212 tu saya beli cash. And then saya hilang semua benda. Terduduk waktu tu. Jadi bila saya belajar, sekarang saya dah ada dalam keadaan yang lebih baik daripada dulu. Tapi saya ada satu understanding atau mindset yang even baik juga. Maksudnya tak membazir. Amirul duduk mana Amirul? Kat Semban? Sebelum ni ada aircon prop, boros habis. Sekali aircon prop kena sack, terus hilang punca. Kan? Kita tak tahu kan, kadang-kadang benda ni boleh jadi macam-macam. Boleh jadi, kita tak tahu bila Allah nak uji kita kan. Yang penting kita just stay low je lah. Stay low je. MyV kan king, of course. MyV is the king. Laju. Tak ada mate. Saya pun tak ada mate. Saya ingatkan mate. Si Kamat. Si Kamat dekat dengan madrasah anak saya lah. Madrasah anak saya pun kat Si Kamat. Area tu. Saya dengan Stadium Paroi itu dekat lah. Saya je jauh dari Abang Z dengan Abang Wek. Alah. Mana ada jauh. Dekat je. Mana Gemencih ke Jempol. Nanti kita pergi Gerobok Salai ngam juga. Boleh? Nanti kita set. Gerobok Salai. Saya main boleh je. Kat mana tu? Ada react dekat Zone Fibo. Tapi dia tak touch lagi tu. Dia tak touch. Dia tak touch lagi Zone Fibo tu. Sekejap. Ke saya salah tarik? Betul lah ni. Betul lah ni tarik ni. Dia tak touch lagi ni. Tengok M5. Tengok M5. M5. Okay, sekarang pukul apa? 10.30. 10.30. Boleh tak kita nak sell? Siapa yang belajar timing? Siapa yang dah faham tentang konsep timing? Boleh tak kita nak sell? 10.30 ni. Jawapan dia, tak boleh. Jadi kita expect bila dia tak boleh, mungkin dia close 10.30, dia akan close sebagai engulfing. Mungkin dia akan menari sekejap kat bawah ni. Dia akan cuba turun sikit. Lepas tu dia akan naik balik. Dia akan buat solid sell yang betul-betul solid sell dekat dalam zone Fibo. Okay? Tu cerita dia. Thank you cikgu, saya dah hantar skar tadi. Nampak? Kita sell, mana ada data kat belakang ni Hafiz? Tak ada data kat belakang ni. Betul tak? Hafiz setuju tak? Saya buka monthly. Mana ada data kat belakang? All time high kan? Tapi bila kita faham Fibo, kita boleh cuba. Cuba macam saya cakap lah. Dia belum ready lagi nak sell sebab tak ada solid sell lagi. Ini nak pancing di BC ni. BC tu apa? Setakat 20 pip okey lah, collect. Saya tengah jaga orang tua. Okey, tak apa. Okay guys, so itu cerita dia lah. Di pesanan akhir saya, kalau sesiapa yang rasa ada kelapangan untuk join bootcamp, saya nasihatkan join. Walaupun you all dah belajar dalam FIT, dah tahu, tapi kat bootcamp there's always a new thing yang saya akan share. Especially saya cerita dari 3 rahsia dalam solid buy, solid sell.
kita tengok solid buy, solid sell kan. Contohnya macam ni, kita ada solid sell. Okay. Ada keyword yang kita nak kena tengok yang terletak dekat area sini. Adakah boleh sell ataupun adakah tak boleh sell walaupun dia bergerak solid sell. Kalau benda tu tak ada, kita tak sell lah. Kalau benda tu ada, kita akan sell lah. Okay, itu rahsia dia. Dan kita akan cerita sikit on timing. Dan Fibonacci. Dah semua benda nak cerita. Bootcamp ni 3 hari je. Tengoklah mana sempat kita ceritalah. Saya punya target dekat bootcamp ni, saya cakap dalam grup bootcamp yang mana yang dah buat deposit dan sebagainya, saya dah cakap, you all akan datang ke bootcamp, everybody akan datang dengan $250. Target saya semua akan keluar at least $251. At least. Saya nak make sure semua akan keluar at least ada $1 profit. Timing M5 tu semua timing. Kita buka sikit lah M5 dengan M15. Bootcamp ada recording ke cikgu? Tak sempat kot. Bootcamp tak sempat kot saya nak buat recording. Tengoklah, tengok setup. Tapi setakat ni tak ada lah. Sebab setakat ni memang saya nak fokus kepada orang yang ada depan saya je. Tapi ledge jauh kan? Ledge dekat US kan? Nanti kita tengoklah ledge Kita tengok. Dah ada group? Yes, dah ada. Faizal tak masuk lagi ke? Faizal komen kat mana tadi? Dah ada group. Tarikh bootcamp 18 hingga 12. 12 pula. 18 hingga 20 Disember. Location dekat PD. Port Dickson. Bootcamp tak boleh online ke cikgu? Saya bukan tak nak buat online, tapi saya takut bila saya handle offline dengan online, jadi tak terkejar. Nanti tak adil pula kat yang datang offline tu, diorang dah datang travel jauh-jauh, tapi saya duk fokus ke online, nanti kan diorang terlepas. Tengok macam mana nanti. Saya cuba usahakan. Faizal dah lama je. Faizal dah buat deposit belum Faizal? Dah ada buat deposit belum? Sama ada dekat saya ke atau dah update saya ke atau Selvent ke? Ada tak? Clarence? Baru masuk Maksudnya Selvent tak contact lagi Faizal? Okey, dia macam ni tau. Okey, bootcamp ni market tetapkan semua deposit sebelum 31 hari bulan entitled untuk masuk bootcamp. Maksudnya deposit yang dibuat sebelum 31 hari bulan $250. Selepas 31 hari bulan dia akan back kepada deposit asal iaitu $500. Sebab tu dalam grup bootcamp saya duk tekankan, ada beberapa hari je lagi ni. Saya takut kalau siapa yang lambat, dia akan balik kepada harga $500. Jadi saya bagi peluang kalau yang mana betul-betul confirm nak join, confirm memang nak datang tapi ada masalah nak deposit $250 dalam keadaan dalam masa sekarang, nak tunggu gaji ke apa ataupun nak tunggu withdrawal ke apa kan. Bagi tahu saya, PM saya bagi tahu saya memang nak join tapi saya tak boleh nak deposit sekarang. Boleh tak saya nak lock tempat? Kita offer macam tu. Jadi saya akan lock lah. Saya akan lockkan tempat siap-siap. Sebab sekarang ni saya nak make sure 25 orang ataupun 30 orang ni ada ke tak ada. Kalau tetap tak cukup, saya akan open balik kat public. Kalau dah cukup, saya tak akan cerita dah kat public. Saya akan lock dah. Okey, dah cukup orang. So ada lebih kurang dalam 2 hari lagi untuk siapa yang betul-betul nak kejar $250 punya deposit. Kalau tak, dia akan balik kepada $500. Dan benda ni luar kawalan saya sebab ini adalah program under A-Markets. Okay, Clarence nanti PM saya Clarence. Saya rasa Clarence dah ada dah kot nama.
Okay Carl. 31 hari bulan 10. Ni 2 hari lagi ni. Yang mana nak lock nanti PM saya kat WhatsApp guys. PM saya kat WhatsApp. Kalau tak ada nombor saya, ni nombor saya. Tu nombor saya. Kalau yang mana tak boleh nak deposit sekarang tapi memang betul-betul nak join, PM saya bagi tahu nak lock tempat. Nanti saya akan lockkan. Dah tu buatlah deposit bila betul-betul dah ready. Tapi janganlah sehari sebelum tu baru nak buat deposit. Kalau tiba-tiba sehari sebelum bootcamp korang kata tak, minta maaf saya tak dapat join. Dah sayanglah seat tu orang lain tak dapat kan. Jadi kena commit lah. Faizal pun nanti PM saya Faizal. Sebab kadang-kadang cikgu member pun ada banyak ilmu terselit yang keluar. Kita try lah tengok Latch. Kita try tengok macam mana dia punya situation dia. Okay guys. So situation sekarang jelas faham kenapa dia naik. Kenapa situation ni jadi semua. Kita try cuba sekejap saya tarik satu lagi Fibo. Fibo yang ni saya tarik based on M15. Dia kalau ikutkan dia belum settle lagi ni. Tunggu je. Okay, dia tak sampai lagi. Nampak dia tak sampai lagi tau. Kalau based on H1 dia dah break belum? Kalau based on H1 pun tunggu dia break. Lagi 20 minit je. 22 minit. Kalau dia break ni, memang kita akan nampak dia akan datang sini. Okay, lepas tu satu lagi based on weekly yang saya pernah tarik dekat you all dulu kita tengok based on weekly dekat mana price sekarang. Itu dia guys, weekly. Inilah destinasi ultimate dia. Sebab apa? 161 dah breakout, dia akan cari 261. Jadi dalam kepala kita fokus apa? Fokus buy. Cikgu nak join tapi kalau tak stay kat villa boleh? Tak stay kat villa boleh. Tapi jangan cari hotel yang jauh-jauh. Tak wajib stay kat villa. So kalau tak stay kat villa, tak payahlah bayar yang RM150 untuk villa. Nanti Ali carilah hotel ataupun Airbnb ke. Boleh. Yang nak join, nak lock seat, WhatsApp saya. Kalau ada masalah depo, WhatsApp je bagi tahu. Saya akan lock seat dulu. Sebab saya nak tengok siapa yang betul-betul boleh datang. Kalau saya tengok yang dalam group pre-registration WhatsApp tu, yang join ramai dalam tu ada 38 orang. Tapi dalam 38 orang tu baru 12 orang yang buat deposit. So kalau kata yang lain tu tak berminat, saya nak buka balik kat public. So yang mana yang nak lock seat, please PM saya. Sebab kita nak make sure you all dapat $250 deposit tu. Tak berat sangat guys. Kalau nak kena deposit $500 mungkin berat kan. Sebab nak kena travel dengan minyak lagi, dengan tol lagi, makan lagi semua kan. Makan malam kita provide, jangan risau. Makan malam kita akan masak. Makan siang je cari sendiri. Makan malam kita akan provide. Kalau berulang pun boleh. Penat juga tu sebenarnya PD. Jauh juga. Tapi 2-3 hari je kan. Tapi sebenarnya yang pack tu adalah pada hari Rabu, Khamis lah. Itu paling pack lah. 18 Rabu Rabu dengan Khamis itu paling pack. Pack tu maksudnya memang saya akan bagi je knowledge. Sambil practical. Okay. Jadual session lebih kurang macam mana? Jadual session kejap saya share. Kejap. Alamak, jadual session tu dekat saya punya iMac. Alamak, dekat dalam notes iMac. Kejap saya tengok sekejap kalau ada. Dengar tak bunyi mouse guys? Jakun sekejap. Jakun sekejap. Mouse kita boleh ada roda. Dulu mouse tak ada roda. Alamak, tak adalah guys. Nanti saya share lah dia punya jadual tu. Dia dalam saya punya iMac. Nanti saya kena tengok balik. Tapi basically kita akan start petang Rabu tu lah. 18 tu hari Rabu kan. Kalau saya tak silap Rabu,
Sebab check-in boleh masuk pukul 2. Jadi lepas dah check-in semua, kita akan terus start immediately. 4 petang tu kita dah start. Cerita sikit-sikit pasal kunci dan rehat untuk solat maghrib dan dinner. And then kita akan pulun sampailah pukul 12, 12.30 macam tu. Program akan mula habis jam berapa ya? Untuk bootcamp, dia akan mula pagi dan habis malam. Kita nak manfaatkan betul-betul masa. Sebab tak banyak, 3 hari 2 malam tu tak banyak guys. Sebab hari first day, check-in boleh masuk villa pukul 2. So kita ada basically pukul 4 sampai malam. Tu sekali. Hari Khamis kita ada all day lah. Hari Jumaat tu kita hanya ada sampai pukul 12 saja. Lepas tu kita kena check out. So pagi Jumaat tu pun kita akan buat session juga. So yang kat PJ tu jadi ke jadi? Yang dekat PJ tu 23 hari bulan. Okay? 23 hari bulan 11 2024. Itu event dia, nama dia Education. Education. Itu seminar lah. Seminar 1 hari punya seminar. 9 pagi sampai pukul 6 petang. Itu pun saya akan ada slot juga sebelum DK. DK punya slot lah. Saya punya slot sebelum DK. Happy betul tu dengan mouse. Happy. Saya jakun dengan mouse ni. Sebab dia macam power gila. Alhamdulillah saya happy dengan setup ni. Terima kasih Z. Tanpa dia mungkin saya akan menghadap iMac yang duk hang-hang je. Tapi dengan adanya PC baru ni, saya memang kalau boleh setiap minit saya nak buat assemble. Cikgu dah deposit dalam M-Market. Okey, nanti PM saya Lin PM saya. Ketua ada sekali ke nanti? Ketua ada. Jadi insyaAllah akan follow je. Okey, nanti saya tengok WhatsApp. Depo dalam akaun saya sekali $20. Kita dah ada videographer. Kita dah lantik videographer sendiri dengan fotografer. So lepas ni banyaklah gambar saya yang smart-smart. So ni gambar saya semua macam kejap-kejap nampak leher berlipat lah. Kejap-kejap nampak lemak kat perut lah. Aduh. Dah biasa orang yang ambil gambar saya biasanya rendah daripada saya. Jadi angle tu nampak saya gemuk. Jadi saya stres tau. Kalau orang ambil gambar saya, mesti saya nampak gemuk. Sebab yang biasanya ambil gambar saya ni, dia lebih rendah daripada saya. Kau boleh faham tak rasa tu? Tak, aku tak cakap kau. Itulah, itu masalah dia bila jadi tinggi ni kan. Aduh, gambar kita semua nampak gemuk. Why saya ambil gambar saya pun nampak saya gemuk. Itulah banyak gelap pula lara lah. Tak boleh lah macam ni. Dah lah cukup. Okay guys, so kita akan tamatkan. Dan macam biasa, siapa yang nak lock seat bagi tahu saya cepat kita akan tamatkan sekarang sebelum saya bawa lagi. Okay. Dan sebenarnya malam ni saya nak lepak tengok movie dengan anak saya sebab dia orang cuti sekolah dah kan. Okay, so tinggi berapa sentimeter? Tinggi saya 176 centimeter. Winstreak mau tak gelak. Alamak, kantoi pula. Saya happy Latif. Saya rasa Latif ni pangkat abang saya ni. Saya panggil abang Latif Serius saya happy bang. Bukan happy sebab profit. Itu dah tak ada rasa sangat dah. Tapi happy sebab apa yang kita cakap tu dia jadi kan. So saya rasa macam kalau nak banding dengan saya dulu, trade je barai kan. So bila sekarang ni kita boleh nampak market dengan jelas, and then kita sebarkan pula benda ni dalam FIT, orang lain dapat manfaat, orang lain nampak method yang kita share ni, benda tu menjadi, itu yang buat saya happy. Itu yang buat saya happy. Walaupun saya ada loss dalam 4 minggu lepas kot, ke 3 minggu lepas, lebih kurang dalam 7,000 kot, $7,000 dah recover dah. Tapi benda tu semua hilang tau. Bila saya on je stream dekat FIT, whatever susah yang saya pernah rasa semua hilang. Sebab apa tahu? Sebab saya tahu apa yang saya share ni. Saya tahu kualiti ilmu yang saya share ni macam mana dia boleh membantu orang untuk faham market. Okay? Nak tahu Z berapa tinggi? Alamak. Sensitif. Kalau Faiz 179, maksudnya lagi tinggi lah daripada Faiz. Betul tak? Faiz dengan saya, siapa lagi tinggi?
Tak, Faiz rasanya rendah sikit. Suka hati dia cakap rendah. Tapi kita pernah jumpa Faiz kan dekat Bentong. Bootcamp kat Bentong, betul tak? Kalau Faiz 179, maksudnya 176 tu mungkin saya waktu umur Form 5 lah kot. Saya dah lama tak ukur saya main tu. Saya main sebut je tu. Saya pun nampak saya rasa saya lagi tinggi. Maksudnya saya main sebut lah tu 176 tu. Tak apalah, nanti kita ukur Faiz Sampai je hari pertama kat bootcamp kita berdiri sebelah-sebelah. Kita ukur. Saya duduk belakang Jason. Sebab saya tinggi. Dah lah guys, nanti kawan-kawan kita yang lain dengar merepek apalah diorang ni kan. Okay guys So insyaAllah kita jumpa besok. Apa-apa pun sekali lagi tanya saya ucapkan kerana gagal menahan diri kerana berjaya menahan diri daripada sell malam ni dan menyelamatkan akaun. Kita jumpa dalam sesi yang akan datang. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata. Esok kita akan review situation yang jadi based on candle yang close pada time frame daily. Korang kena alert. Kalau daily close macam ni, dia dah bagi tahu kita satu maklumat yang agak ganas. Apa maklumat dia? Kalau daily close macam ni, apa yang akan terjadi? Fokus pada price action daily, dominant buy dah terbentuk. Okay? So bila dominant buy dah terbentuk, kita dah boleh nampak dah ke mana arah market minggu depan. Right? So kita akan jumpa besok insyaAllah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang penting, buat sampai jadi.